Tapi Sampai memang kalau korang nampak daripada episod pertama kita tu, korang boleh nampak yang Abang Aidil is not like how korang tengok dia sekarang tau. Cetak dia, orang dia, kira totally different. Kenapa? Dulu segak lah. Ni sengaja, ni kesombongan dia nak start dah ni. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Okay, Assalamualaikum. Welcome back to DM Bros episode 2. Assalamualaikum Abang Aidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemaunya suara. Yelah, dah malam. Tempoh hari I dengar Abang Aidil ada kurang sihat beberapa hari yang lepas. Banyak tak sihat. Alhamdulillah. Kenapa Abang Aidil tak sihat? Ha? Itu masalahnya punca masjid baru, kan? Tapi kita jangan salahkan masjid lah. Kenapa? Memang Tuhan tu nak menghapuskan dosa. Amin. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita dapatkan sakit tu, Tuhan tu nak menghapuskan dosa kita. Tapi adalah sebab-sebab tertentu. Kita kan dekat Darul Makmum. Dekat dah. Boleh jangan sebut Boleh. Aku asyik sebut je boleh? Boleh. Oh boleh. Okey. Kita takut dengan kecam. Boleh. Ni mic pula macam korang kalau nak tahu ni mic aku punya favourite tau mic. Mic ni cerita lagi pasal mic. Korang dah tahulah tapi aku ulang lagi sekali, okey. Inilah mic, namanya mic Rode. Nama dia Rode. Benda ni ada dekat Madinah. Ada dekat apa nama? Dia punya logo dia lah, logo dia dekat Madinah. Kalau korang tahu carilah kat mana. Okey, ni mic abang dipanggil ni mic namanya mic keropok belinjau. I suka pasal bila datang sini, inilah ceritanya. Abang suka duduk sini, memang berbual-bual. Inilah tempat dia. Okay, apa tadi aku cakap? Kan melalut dulu berbual. Sudah. Dah. Apa tadi tu berbual apa? Oh, tak sihat. Memang tak sihat. Ya Allah, ya Nabi, ya Rasulullah. Okey, pasal tak sihat tu kita solat kat Darul Makmum ni kan maklumlah, kan masih berdebu-debu lagi, kan masih baru. Betul. Jadi kapek-kapek dia semua berdebu-debu. Walaupun kita semayang pakai sejadah, kita terhidur. Bahasa Melayu, okay? I breathe in and breathe out at the carpet there is not that I said not that clean, is it? Can say clean or dirty or what? Maybe still dust lah. Dusty. Kan senang cakap kau ni. Jadi salah. Okay, carpet dia tu kotor sikit, jadi kita terhidur dan Alhamdulillah kita makanlah ubat. Korang makanlah ubat. InsyaAllah, Alhamdulillah. So Abang Aidil dah cukup rest Since kita punya kita punya keluar bersama tu dalam episod Ananan, kan? So we are thankful to Ananan punya podcast for bringing us untuk exposekan kita punya introduction. Tapi abang ni kemaluan tau. Malu aku nak tengok kamera gini. Hari ni aku segan pasal apa tau. Terlalu banyak lighting dalam studio ni. Lighting pula sikit hari Kamera 5 kan. Sekarang kau tengoklah 1, 2, 3, 4, 5. 5 sih. Itu pun ada lighting belum keluar tau. Tak maaf lah ya. Okay, dah kita continue. Okay, Alhamdulillah, doakan Abang Aidil sihat, keluarga Abang Aidil sihat ya. Anak-anak pula. Amin. Para penonton daripada Brunei Darussalam, daripada Johor pula, daripada Malaysia lah dan juga Singapura, Indonesia pun tak tertinggal, dan juga negara-negara jiran kita di Asia. Okay? Faham. Selamat malam. Aku dah macam baca berita pula Itu pasal lah. Tadi planning dia lain. Sekarang masuk dah lain. So boleh come back? Boleh come back tak? Come. Okay. Apa? Come back lah. Okay, come back. Okay guys, this episode Alhamdulillah, kirakan even though it's our second episode, kita masih baru lagi Abang Aidil Baru. kita masih kebaruan lagi ni. Masih baby lah kira. Kalau Abang Aidil ni masih baby. Baby baru keluar daripada rahim ibunya. Okay, dah. Okay. Aku ni melaluk. Dah. Cepat. Okay.
Alhamdulillah episod kali ini ditaja khas oleh lilartsy.co. Oh, bendala ni lah. Bendala apa? Ni? Apa ni? Apa kuih tart? Betul ni kuih tart korang. Kalau Abang Aidil punya tafsiran. Aku cakap pasal aku cakap ni tafsiran kita lah. Lil apa macam nak Lil Alamin pula. Kau tengok Lil apa nama? Lil apa lillahi ta'ala. Lepaslah Lil apa? Aku ni tu tahu sebut. Lil apa? Memang kita semua kat masjid semua sakit-sakit korang. Banyak orang kesakitan dekat Darul Makmur ni. Astagfirullahalazim. Doakanlah kami staf-staf masjid Darul Makmur kesihatan korang-korang. Okey, tapi tak apa. Ini apa nama? Lil Alamin lagi. Kau tengok. Lil. Susah sebut ni. Aku ni orang putih bukan pandai sangat. Lilartsy. Lilartsy Tarts. Okay. Kau aku sebut. Very the British. You see I wear my British hat today. Okay. So my British. Abang Aidil, serius tau. Kita nak recording I rasa kita banyak ketawa sih. Mata dah berair tau ni. Yalah, aku memang kelakar. Okay. Nak cakap pasal ni boleh cakap pasal tarts ke pasal apa ni sekarang? Okay. Aku ni tak pandai tau. Okay, Kau kena guide. Betul. To teach me, you know. Ya, I'm teaching you lah. I'm guiding you. Ni tu apa? Nak kenapa ni depan ni? Second episode tau ni. Alhamdulillah kan. Ada sponsor. Alhamdulillah. Okay. Muka-muka sponsor ni. Muka-muka sponsor. So, tadi I dengar abang ada tanya pasal apa, what product diorang pakai kan. Tadi interview lah sikit. Interview sikit. Dan mungkin abang ini nak kongsi dulu sebelum kita pergi segmen, kita pergi topik kita. Tart ni Ni tart ni korang kalau nak ni Lilartsy ni korang order sendiri tau. Jangan takkan kita order. Alah, manalah tahu diorang nanti go through kita kan leceh. Biar diorang order sendiri. Jangan kita banyak kerja. Aku kalau pasal kerja kan aku selalu direct. Cepat. Kita product review lah, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Bendalah ni yang kat depan ni makanan daripada nama dia apa? Apa tart nama? Lilartsy Tart. Namanya apa tart nama? Apa tart? Ni. Abang Aidil yang duduk tadi berbual dengan Abang Aidil bahasa kuih tart. Tapi tak tahu dan tadi cakap tu lupa apa tart. what tart? Fruit tart apa tart ni apa tart? Fruit tart. Ni fruit. Ada fruit apa? Ni coklat. Assorted tarts. Tapi pokoknya ni tart dia coklat. Coklat yang daripada apa nama apa Van Halsen. Apa? Coklat dia. Tadi Abang Aidil tanya. Yalah, aku ni mana tahu sebut. Okay, tapi korang kalau nak tahu memang ni sedap. Abang Aidil dah test dulu sebelum masuk sini. Okay, coklat yang digunakan Van Houten. Yes, Van Houten. Korang bukan Van Hussein, bukan. Van Houten. Bin Bin Houten. Bin Laden. Bin Laden. Ini Bin Aladin pula. Merepek meraban aku ni. Korang dah. Okey. Tak dia alhamdulillah sedap. Dia punya ni dia buat dengan kasih sayang. Kasih sayang seorang ibu untuk mencari rezeki lebihan. Okey, korang kena support. Faham? Aku tak nak tengok sana lah. Stres tau. Ni kali letaklah apa-apa ke shield ke apa boleh. Macam tutup tu. Recording pakai seal. Tak, bendala ni. Tak nak. Macam letak papan boleh. Next time, okay? I'm telling first. Okay, boleh. Maklumlah. Saya ni first time korang. First time recording benda-benda ni. Okay, tak apa. Okay, so this tart dia beraneka. Okay, beraneka meaning apa tahu? Mix assorted tarts, dia macam-macam flavor ada. Yes. So kat depan kita ni ada satu piring yang dah disedia hidang untuk kita. Kan, of course, this dia punya brand kat sini. Diorang boleh nampak. Ada 2 produk currently. Tapi yang lagi satu produk tu nanti kita berbual. So Abang Aidil, nak jamal lagi ke apa? Nak, tadi Abang Aidil rasa coklat tapi nak cara rasa ada apa ni? Abang Aidil ambil je lah. Aku punya sound kan mesti lari Bila dah macam ni tak cantik. Nak kena gini kurang. Okey, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masak dengan kasih sayang seorang ibu.
Berapa anaknya belum lagi interview. Tak tahu. Jadi ini memang masak dengan kasih sayang. Kita tahu orang masak dengan kasih sayang, dengan ikhlasnya nak memberi orang makan lah. Betul. Untuk kita berdua ni. Correct. Hari ni dari depan kamera lah. Tadi belakang kamera Abadi dah makan coklat. Sedap. Dia tak terlalu manis. Orang yang kecil manis, dia tak terlalu manis. Okay. Pasal kalau aku coklat-coklat lain, dia manis. Katanya. Tapi ni dia pakai Van Houten tu. Van Houten. So, hari ni saya Dia kena cepat sikit. Oh, ni. Yang colour pink. Boleh? Boleh. Apa nama dia ni? Apa? Pink ni apa dia? Red Velvet. Oh, Red Velvet. Ni kesukaan isteri saya ni. Red Velvet. Saya makan untuk isteri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, isterinya cakap. Dah suruh wait dah suruh nanti Oi, dahsyat lah dia ni. Okey apa? Bila Abang makan ni, Rasa kasih sayang. memang rasa kasih sayang seorang ibu untuk mencari rezeki di hujung minggu. Korang kalau nak order ni, only on weekends only. Wah, good information Order. Only okay. You guys boleh dapatkan to place your order kat Instagram. Okay, di social media, IG, Facebook. Boleh dapat orang. Okay, rasa dia. Korang imagine korang pergi apa punya hotel aku pernah pergi tu. Oh, dahsyat. Tak, I need to describe a hotel punya taste. Marah kamu ni? Tak ada marah. Oh, okay. Review. Okay, sorry lah. Sorry, yang kalau korang pernah pergilah hotel dekat Carousel, Carousel dekat mana tu? Scott. Royal on Scott korang pergilah Royal on Scott. Sedikit lebih kurang dia punya perisa. Okeylah. Dia punya taste tu korang pergilah Carousel sendiri rasa. Tapi kalau Carousel dia banyak buah-buah. Tapi ada yang macam No, they did have yang buah-buah punya flavor. Actually, korang boleh tengok lah dia social media, korang boleh tengok sendiri what kind of touch. Pasal dia memang mix. So Royal on Scott korang. So the best kalau korang nak place order dekat-dekat dengan macam tadi Abang dia cakap over the weekend. Tak, dia akan open order weekdays. Korang boleh order weekdays tapi dia orang akan hantar hantar during the weekends nak lagi memperkenalkan Abang Aidil. Saya rasa macam kurang cukup daripada previous episode lah Abang Aidil. Korang jangan lupa order last warning. Dah lah, continue lah. Habis tak lah, korang order. Aku nak cakap Astaghfirullahalazim. Memang dugaan. Masya Allah. Okay, so nak tahu lebih lagi tentang diri Abang Aidil. Of course kemarin tu tak cukup lah. Kemarin tak cukup pasal kita ada berbual babak-babak cara kita berkenalan. Bukan seguru jenazah, bukan bang, bukan dia. Kita bukan seguru jenazah. Pengurusan jenazah, betul. Yalah, kita satu guru daripada pengurusan jenazah. Okay, tapi back to mana betul-betul yang kita berkenal is Masjid Darul Makmur. Salah masjid. Okay. So abang ada kongsi pasal abang punya orang kata abang punya identity kat situ. So I rasa how you started? Daripada volunteer dulu ke ataupun you pelajar kat sana? Pasal untuk I, to be honest I adalah anak murid Tadika dan juga Madrasah Darul Makmur. So abang ini macam mana? Abang start daripada madrasah, kemudian volunteer. Oh, madrasah dan volunteer. So macam mana tu kalau abang ini nak start? Continue, abang ini start kat mana Betul. Kat Darul Makmur abang ini start daripada tahun 2000 sebagai pelajar madrasah. Tahun 2000 pelajar madrasah. Sama juga waktu tu I rasa I pun masih lagi kat Darul Makmur. Betul. So abang ini masuk madrasah tahun 2000 dan graduate tahun 2006. Alhamdulillah, masa jadi pelajar madrasah tu macam-macam lah kita belajar agama kat situ fardu ain. So seminggu sekali tu abang masuklah Darul Makmur. Alhamdulillah, pasal ketika tu dah pindah ke utara. So kat Darul Makmur ni banyaklah yang abang ingat ketika tu. Siapa dia punya mudirah tu nama, kan aku dah lupa. Ustazah
Halijah. Okay, tagline ke TikTok apa? TikTok. Apa benda tu? Hashtag. Hantu paku payung dia lah. Hashtag hantu paku payung. Dia punya tagline hantu paku payung je. Dia suka kalau ada marah-marah hantu paku payung. Kenal? Kurang pasti lah Aidil. Itulah cerita Ustazah hantu paku payung tu. Nama dia Ustazah Halijah. So momen Abang Aidil putih sebagai orang dia. pelajar, apa Abang Aidil punya momen kat Masjid Darul Makmur? Momen tu apa? Kira macam mana nak cakap? Yelah kita belajar agama. Apa pergi sana ni memang niat nak belajar agama lah. Kita belajar lah fardu ain, kita belajar pasal solat, mandi ke apa ke, macam-macam lah kita belajar. Benda-benda fardu ain itu important. Abang nak tekankan important dekat Singapura ni important. Kalau kita anak kita sekolah national pun sekalipun national, aku cakap ni macam bahasa Malaysia pula Mainstream, bukan National national. school is it? Mainstream. Mainstream lah sekolah biasa, bukan sekolah kebangsaan sekolah biasa lah. Sekolah primary school ke secondary school tu, sekolah biasa. Kita masuklah kelas-kelas agama di madrasah masjid ketika tu Betul. masjid. Dulu tak ada macam Andalus ke. Boleh sebut Boleh sebut. Boleh lah. Dulu macam itu kurang. Betul. Kebanyakan Kurang. semua kat masjid. Belajar-belajar agama semua kat masjid. All those private institution for Islamic learning kurang. Yes. So Abang Aidil jodohnya di Darul Makmur gitulah. Tapi kalau nak cerita betul, Ustaz dia sebelum tu memang kita pernah solat kat situ lah. Oh, pernah datang solat lah kat situ lah. Tu tahun-tahun dah tak ingat tahun 98 ke tahun berapa pun dah tak ingat. Ada pernah sekali macam masjid ni bagus atas bukit. So bila dah pindah ke Woodland tu, boleh cakap dah pindah Woodland? Boleh dah pindah Woodland tu. Yang pindah Woodland siapa? Abang Aidil lah. Okey, Abang Aidil pindah Woodland. Tinggal Pasir Ris. Pindah Pasir Ris, sekarang tinggal Woodland. Sampailah sekarang, Alhamdulillah. So, pendekkan cerita, banyaklah ilmu-ilmu agama. Dekat sana ustaz-ustazah semua yang terror-terror lah. Alhamdulillah dapat Abang Aidil dapat belajar dengan ustaz-ustazah. Macam yang Ustaz Azmi Rabbani. Imam solat inilah. Imam solat Jumaat. Betul. Yang tadi tu that is one of my ustaz ketika itu. Yang tadi lah. Tadi tu. Then Ustaz, okay, dah ingat. Kemarin Abang lupa. Ustaz Said Mustafa Sagof. Yes, that is one of my ustaz. So Ustaz Yazid Yunus, Ustazah Suhana. Itu legend tu Ustazah Suhana. Itu daripada berdirinya, bertegaknya. Itu daripada Air rasa pada Abang Air sampai adik yang last. Until today Ustazah Suhana masih lagi berdiri. Dan Ustazah Suryati. Banyaklah kita belajar ilmu. Banyak macam budak-budak biasa belajar hujung minggu. Sekarang dulu kita dinamakan madrasah masjid. Sekarang tak ada lagi. Sekarang kita menggunakan Alive Madrasah. So yang alive tu perubahan daripada madrasah. Kira macam Bek Syabai ni belum ada live. After Bek Syabai ni baru ada live. Tu kira macam kita macam ada pilot apa nama? Pilot project. Macam pilot project tau kat Darul Makmur ada alive. Cuma satu kelas ke dua kelas time tu. Madrasah Masjid Darul Makmur masih ada. Lepas tu ada macam satu ke dua kelas gunakan alive punya format. Orang macam nak try out lah, ada pilot project lah. So Abang Aidil graduate Graduate. Itulah, Alhamdulillah. Time graduate tu ustazah-ustazah yang Abang Aidil kenal time tu, Ustazah Asmawani, Ustazah Wan Amiju, Ustazah Jamila, itu semua time tu lah semua. So after you graduated atau sebelum Abang Aidil graduated, you dah start volunteer ke apa? Pasal episod yang lepas kan Abang Aidil macam banyak story, your engagement. Masa time madrasah masih kemaluan lagi. Syai aku pergi sekolah, balik sekolah. Oh, serius lah. Pergi madrasah. Tapi memang kalau korang nampak daripada episod pertama kita tu, korang boleh nampak yang Abang Aidil is not like how korang tengok dia sekarang tau. Cetak dia, orang dia, kira totally different. Kenapa?
Dulu segak lah. Ni sengaja. Ni kesombongan dia nak start dah ni. Dia punya sombong dia ni. Ilaha illallah, tak ada lah kita nak Dia tegap. Kira dulu dia badan tegap. Saya nak baca benda lah tu tau. Geram tengok kan. Kau baca tengok ada apa-apa ke? Oh tak boleh. Okay. Okay dah. Okay. Madrasah daripada itulah. Madrasah kita belajar agama lah. Banyak belajar ini. Belajar bahasa Arab pun ada. Belajar Ai paling tasawuf favourite pun ada. apa tau? Bila tulis Arab tapi cerita secara Rumi. Yang abang ni faham kan? So alhamdulillah till today I rasa that thing memang macam bermanfaat lah. So kalau I macam nampak macam I nampak kan macam Ustaz Hanafi bikin, you know. So I masih boleh baca, macam nasib baik lah, aku masih ingat lagi, aku masih tahu lagi. Lagi-lagi even ilmu Quran. Ustaz Hanafi tu, ilmu Ustaz Hanafi tu banyak. Itulah. Kita beruntung lah jadi staff macam-macam Ustaz handal-handal lah dekat Darul Makmur. Alhamdulillah. Ustaz Hanafi sekarang lah. Betul. Ustaz Hanafi ilmu dia kalau korang tahulah. Ustaz Hanafi dia hafiz Hafiz, betul. yang menghafal Al-Quran. So kalau kita dekat dengan orang yang berilmu gini, kata orang tu apa tu, aku ni cakap pun nak susun ayat pun nak kena fikir. Apa tu ceritanya tu, kalau kita berkawan dengan orang minyak wangi pun nanti kita sepih-sepihan wangian tu kita dapat rasa. Faham? Betul. Kalau kita berkawan dengan tukang besi tu, bau busuk tu lah kita ada. Macam gitulah cerita sikit lebih kurang lah kan. So Ini kira tapis lah ni. bukan tapis. Habis? Apa tu nama tu? Sikit lebih kurang macam gitulah. Sikit lebih kurang. Okey, faham. Betul. Bila kita kat masjid ni, kita kawan dengan orang yang baik-baik kan. Semoga kita, ahli keluarga kita, semua terlindung lah daripada azab api neraka. Okay, since Abang Aidil ada touch on this macam issues lah, topik lah. Ada perbezaan ke bila Abang Aidil, when kita tak pergi ke madrasah, kita just normal kids under the void deck. Ada. Tapi bila kita pergi madrasah, kita ni macam berkawan dengan budak-budak madrasah. Ada beza Abang Aidil nampak? Orang yang ada background agama ni, walaupun kita orang sekular aku pun cakap memang sebelah je ni. Orang biasa-biasalah nak cakap. Secular. Is it secular? Secular. Yeah, secular. Orang yang kira sekular, kita ni negara we call, is it ni? Korang faham sendirilah. Aku ni kena pandai sangat nak cakap. Yalah, volunteer. Okay, ada beza. Kita boleh nampak ada beza Pasal Abadi dah campur dengan budak volunteer ni, anak-anak yang ada didikan madrasah dengan tak ada didikan madrasah. Oh, so, daripada volunteer yang you nampak? Nampak? Okay, faham. You can see. Oh, I can see. Tengok kamera sini dia lah, kau jangan tengok lantai. Okay. When budak yang ada background madrasah, at least paling busuk pun busuk Allahuakbar. Kasar mulut aku. Paling basic lah, at least dia tahu nak solat, nak ambil uduk, nak ambil apa semua. Wow, okay. Kalau tak ada, kita boleh nampak tau cara budak ni sembahyang macam mana Tengok je time tarawih. Abang dia tahu ni mesti tak ada madrasah punya budak ni, tak belajar agama. Sial mak bapak dia, dia tak tahulah background. Kadang kita ni bapak kan, kita patutnya didik anak tau. Tanggungjawab besar Okay. Then kita boleh nampak, kita kat masjid kita selalu nampak lah warna-warni, kan aku dah bahasa baku kan. Warna-warni kehidupan dekat masjid ni, kita boleh nampak anak-anak yang berada agama, tak ada agama lah. Maksudnya tak ada basic knowledge about agama lah. Macam okay, Abang Aidil dealing with volunteers dah lama, betul tak? Daripada you teenagers sampai now, till now. So bila tadi Abang Aidil cakap macam gitu kan, literally Abang Aidil pernah jumpa volunteer yang tak ada asas? Ada sekarang lah. Ini cerita pasal sekarang. Betul lah. Sabarlah, I belum habis tanya. Lepas tu, kalau nak bezakan anak yang ada basic knowledge of agama dengan tak ada basic agama, kita boleh nampak cara diorang solat. Okay, this is Abang Aidil lah. Kalau korang belum kenal pasti Abang Aidil memang macam gini dengan volunteers. Kita rapat dah. Ada ukhuwah dia rapat dengan volunteers. Lagi-lagi yang kecil-kecil lah. Betul. Bayar-bayar anak-anak Abang Aidil kan. Itulah. Tadi saya ada dengar juga. Budak volunteer, previous episode Abang cakap, jangan panggil aku cik. Tapi tadi saya dengar ada budak cakap, cik, saya dah habis, saya nak solat.
Tu apa macam dah tak kuasa. Oh, dah tak kuasa. Hantar kau lah nak. Maksudnya tak sedar diri lagi. Walaupun kita dah tua, dah masuk ni belum maghrib, kita masih masuk asar korang. Umur saya ni dah masuk asar. Faham? Faham? Belum maghrib umur 70. Okey, betul. Kita masih waktu asar. Jadi korang faham lah umur berapa. Mana aku tadi dekat madrasah lagi kan? Alah, volunteer. Oh, sekarang dah masuk volunteer? Volunteer lah. Tak, Abang ni kasih contoh apa bezanya yang orang yang ada ilmu agama dengan tak agama je lah. Sebab tu asas ilmu agama tu important ni. Sebagai ibu bapa, hantarlah anak. Kalau korang tak mampu nak mengajar, korang hantarlah ke madrasah. Korang pergi hantar madrasah masjid. Madrasah masjid akan sekarang Ilham. Okay, I ada soalan untuk Abang Aidil. Sekolah mainstream dia ada this FAS, Financial Assistance Scheme. Ya. Madrasah ada tak? Itulah aku nak cakap. Madrasah pun ada. Oh. Madrasah masjid. I forget apa nama takkan Kifah PCF. Adalah word dia. Lupa apa ke benda jadah tu Aku yang apply. Aku pun tak tahu apa nama dia. Okay. So kalau korang perlukan bantuan financial, ada. Pergi je kat website MUIS tu. Okay, korang pergi website MUIS under entahlah apa. Tengoklah tadi informasi ni semua aku dah ni sampai dah gini, dah korang buat benda ni aku semua lupa. Jadi adalah benda korang pergilah cari sendiri. Aku ni bukan sombong Aku nak share tapi bendanya takkan nak pergi buka handphone kat depan kamera kan. Padahal tadi semua dah kepala otak. Okey, tak apa. Ini kita save untuk episod yang akan datang. Pasal I rasa itu dah babak staff lah kan. Bekerja di masjid. Aku ni selalu terlajak laris betul. Okay, tak apa. Pokoknya korang pergilah. Korang kalau tak mampu nak ajar anak, korang kena hantar anak-anak korang. Masih patah balik kat sini lagi. Kena, tak ada. Kita mesti cakap kesian tau anak-anak Melayu sekarang. Okey, faham. Faham. Pasal kadang-kadang mak bapak ni bukan, yalah agamanya bukan tak ada kurang. Okay, when you talk about mak bapak, Abang Aidil, since Abang Aidil mati-mati nak touch on this thing. Perbezaan mak bapak dulu dan mak bapak sekarang. Kalau you nak cakap pasal hantar anak untuk didikan agama, so you rasa mana satu lagi agresif? Yang dulu pihak mak bapak ke atau sekarang pihak mak bapak? Dulu. Dulu. Sama kan? Samalah. Tapi Tapi- dengan payung. Astagfirullahaladzim, dia buka cerita. Cerita aku, jangan cerita kau. Dia limbak dengan payung. Ceritanya rumah dia kan sebelah masjid je. Dia berjiran dengan masjid. Kalau orang berjiran dengan masjid, tiap-tiap waktu tau nak kena datang masjid. Itulah, dia dah tak sengaja cerita pula. Betul. Dulu daripada tadika sampai madrasah, memang air adik-beradik semua dikenali lah kat masjid. Biasalah kita apa nakal lah, muda-muda naughty lah kan. So Abang dia lagi naughty. ada je lari keluar kelas lah, panjat bumbung lah, jadi Spiderman lah, pergi petik-petik bunga kat luar lah. Pergi kat bawah kolong blok sebelah lah. Tapi salah aku nak cerita. Tapi silap je Ayi. Siapa tahu Ayi sepatutnya tahu yang arwah ibu selalu akan tunggu anak-anak dia balik. Dia hantar, dia duduk, dia lepak sana. She's a active volunteer. Arwah ibu Ayi tu active volunteer kat Darul Makmur. Jadi apa tahu, kawan baik dia ni lah, the listening dia Ustazah Suana. Habis yang makcik jual nasi lemak tu. Kan kat tepi tu kat tepi yang paket kecil. Ingat lagi saya. Itulah, tapi I lupa lah yang arwah ibu ada kat luar, aku pergi cabut kelas pula. Dah kena perimbat. Time solat muncul kat saf. Masuk kelas tak ada dalam kelas pula. Itulah dah kena payung kan. Itulah I tadika madrasah, that's it kat sana. So masa Abang Aidil, that's why I nak cerita panjang lah Abang Aidil. Abang Aidil cerita because why you lepas madrasah, you continue as a volunteer. Jadi macam quite interesting lah kan. What makes it so macam you suka sangat. Macam kita go for education. I never thought of volunteering lah. Macam mungkin arwah ibu Ai is different, while waiting tak ada benda nak buat, jadi sukarelawan lah.
And kalau you cakap dengan I pasal moment, my moment will always be waktu Maulid. Dulu kan kat Masjid Darul Makmur kita semua nak kena involve. Habis Betul. kita selected for nasyid, ada nasyid dulu. Habis datang mesti nak kena pakai baju kurung hitam. Nampak gambar lama tu. Gambar-gambar lama habis lagi tu cara makan berdamai kat masjid tu berdulang. Yes. And baru-baru ni pun baru kita pas awal Muharram di Masjid Darul Makmur so macam mana tu kaki tangan sukarelawan yang bekerja, the youth nampak tak macam tradisi dulu? Youth baru ni lah baru nampak. Baru nampak Baru nampak. Macam bukan youth je, dengan staff pun. Betul. Macam terkejut tu. Macam gini Abang Aidil. Yelah dulu macam gini lah kita Darul Makmur. Lagi bila yang hantar angkat dulang tu bikin human chain kan, dia pas dulang naik tangga. Human chain is like a trademark for Darul Makmur for the food from the tray to the congregant. To the congregant Yalah untuk jemaah lah. Kita siapkan dulang dekat lantai. Kita bentang canvas semua kan. Dulu pakai tikar. So momen-momen volunteer tu Abadi Budi mula tu cerita pasal volunteer Okay, volunteer Abadi start daripada 2006. Selepas Abadi graduate, Abadi dilamar juga. Ceritanya dilamar untuk join time tu Y2A. Tahu tak Y2A tu apa? Y2A? Youth to Allah. Ya, baru aku teringat sih. Youth to Allah. Kalau ingat ni semua. Ini campaign ke apa? No, nantilah aku nak cerita lah ni. Okey lah. Dilamar untuk bila dia nak cerita dia sombong dia ni betul join lah. Y2A lah. Cerita Baidi. Ni cerita Baidi kan? Betul cerita Asyik aku punya cerita. Betul. Okay, cerita pasal Y2A. Y2A tu time 2006 is time tu manager dia is Kak Suzana. MMB dia dia punya chairman is Haji Ghazali. Haji Ghazali ni is Abang Aidil punya pakcik punya lawan. Tu kat sideline lagi aku ni. Then Y2A ni dia kerja dia. Tugas Y2A is a volunteer group. Unit ke group aku pun dah tak tahu nak cakap macam mana. Is a volunteer yang menyebarkan kira apa? Marketing It's a marketing group. Semua event-event masjid dia akan marketkan lah macam gitu. Akan buat macam apa tu nama tu? Yang macam apa benda aku nak cakap pun dah tak tahu apa benda tu. Board macam board, storyboard ke apa board lah. Okay, ni tentang apa Maulid. Then macam-macam lah. Yang Y2A tu time tu buat. Dilamar waktu time Y2A. Then after that Y2A orang ingatkan Y2A tu youth. So tukar pula jadi Dami. Dami. Dami apa? Darul Makmur Active Youth Darul Makmur Youth. Darul Makmur Youth ni memang dah ada daripada dulu. Dari zaman kuno-kuno dulu pun dah ada. Memang daripada zaman madrasah pun ada. Zaman madrasah ada Darul Makmur Youth tu lah. Belia tu. Memang dah start ada. Cuma Dami ni Dami tu di short form kan jadi Darul Makmur Youth. Boleh lah, kena jugalah. DAMAY. Darul Makmur Youth. So lepas tu Darul Makmur Youth tu kira dipendekkan lah nama dia tu. So Y2A terus kita adalah apa-apa cerita lepas jadilah Dami je yang tinggal. Lepas tu Dami pula Abang ni kat Dami sampai 2006. Daripada sampai 2006 2012. Dia start 2006, dia habis pun 2006. Aku dah melalut. Aku pun rasa aku stres dengan benda ni. Kau tak patutnya jangan letak benda ni kali. Faham. Then okay lah. Kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kemasyarakatan. Betul. Kita buat waktu time Dami tu. So you are telling now volunteer banyak dulu involved dengan kerja kemasyarakatan. Yes, dekat dalam masjid kita macam the most look forward on the youth. Then kita youth tu kita manage the mosque. Wow. Show untuk yang inilah. Yang chain tu kita buat tu semua daripada dulu.
Masa time zaman Abaidil masuk time 2006 sampai 2012. So we run the Tapi most importantly sampai hari ni dia punya, orang kata, the energy is still the same level for this volunteer. energy kurang sikit. Kurang sikit Dulu kita youth Darul Makmur ni buat Darul Makmur ni second home. Balik sekolah je, apa-apa terus Darul Makmur. Wow. Dululah. Bayangkan aku daripada Woodland datang Yishun. Serius Dulu kita macam gitu tau. Balik melepak kat situ. Sampai malam, sampai kena marah. Tapi of Korang course apa? Tutup pintu gate masjid. melepak for a good cause kan. Pasal dulu kita ada youth hub. Yes, ada youth hub. Zaman tu. Kita ada bilik belia tu lah. Wah, bagus ni That is abang Ali kongsi macam gini. Jadi kita yang kat situ. Lepas tu and then we ada yang buat yang kita kuat tu, kita ada usrah. Yes. Usra is spiritual punya. Yes. Kan? Sikit-sikit usrah, sikit usrah. Ini bukan cerita Walid korang jangan masalah faham pula. Sikit-sikit usrah. Every Friday. Okay. Friday night ada usrah. So basically kalau korang nak saksikan ataupun dengar lagi the next episode of DM Bros, kita akan menceburi pengalaman pekerjaan pula. So jangan lupa. So kalau boleh nak share banyak lagi pasal volunteer. Apa kita buat? Kita volunteering work bukan sikit-sikit je. Tapi tak apalah. Faham? Okay. Tapi kita banyak-banyak. Kita pergi Project Smile lah. Cerita pasal Project Smile kita kan. Kita pernah pergi ada Project Smile lah. Ada macam-macam lah. Pandai-pandai lah korang. Kalau nak korang DM Abaidil, okay? Nak tahu cerita masa perjalanan Abaidil dekat Darul Makmur. Betul. Episod kali ni ditaja oleh Lil Atsi. Sedap korang. Tats.co. Jangan lupa Korang jangan lupa. Ini ada marshmallow Sedap. Tadi hari makan. Okay, korang boleh lusuri laman sosial media all 3 platform, TT, IG and also FB, kan? Once korang order macam ini 1, 2, 3, 4, okay, 16 pieces mix assorted tarts. 16 piece So korang kalau order, korang boleh dapat dalam this size of box 4x4. Korang order lah. Kalau korang order kan dapat macam ini. Aku cakap dalam mulut ni ada benda tau. Jangan cakap dalam mulut ada makan Rasa aku habis makan dulu. Okay, ni abang ni pesan. Tadi abang ni word ni semua aku dah prepare. Lepas tu ni kata tak cue card bagus. Aku tak cakap. Okay. Ni abang nak sampaikan pasal yang bendalan ni dalam kotak. Betul. Korang kalau nak pergi rumah orang jangan bawa tangan kosong, jangan bawa jangan bawa buah kaki, bawa lah buah tangan. So bendalan ni boleh jadikan buah tangan kalau kita pergi rumah-rumah orang. Macam abang ni kalau datang rumah orang memang akan bawa sesuatu lah kan. Salah satunya korang boleh bawa ni. Okay. And pasal ada orang weekend, korang kan pergi rumah mak korang ke, korang punya apa ke gathering. Ni. Order during weekday, weekend dia hantar. Okay? Dah, cukup. Okay, ingat laman sosial media mereka, IG, FB dan juga di TT. Dan to those yang ingin collaborate ataupun nak sponsor kita punya podcast, episod kita, korang boleh contact us at AB Revolution. Tu korang carilah sendiri, aku tak tahu kat mana. Pun boleh DM Abaidil. DM Abaidil, okay. Tapi sedap betul lah, alhamdulillah. DM Bros. Bukan